roti bakar durian. Sekarang musim durian. Tapi kenapa tak ramai share resipi durian Ni saya nak try cuba-cuba buat. Pokok sedap kan? Durian sebiji, susu sejat, butter. Capuak roti ni. Letak durian, ratakan, kita bakar dia. Zup, zap. Roti bakar durian. Nampak macam sedap. Jadi, saya test rasa sekejap. Mak kering gila. Tawa, tak cukup manis. Ni boleh adjust lagi durian ni. Tambah gula sikit. Esen vanila kalau ada function. Capuak lagi sekali. Durian letak lebih, baru dia tak kering. Lepas tu kita bakar lagi. Zup, tada. Wish, ni pun nampak sedap ni. Kat luar dia caramelize, tapi kat dalam dia juicy lagi. Taste rasa sedap tak? Bapak sedap. Bawah crunchy, atas juicy. Mani-mani durian gitu. Ni kalau tak ada esen vanilla ni lagi sedap kot. Sedap, 8/10. Okay guys, jumpa lagi.